Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika satu hari anda sebagai seorang isteri tahu suami anda ada perempuan lain, skandal lah senang cerita kan, apa yang anda akan buat? Kalau kita lihat di sekeliling kita, baik dalam drama, baik dalam realiti, biasanya wanita ni dia pilih untuk menangis, untuk menjerit dan panik, tak tahu nak buat apa. Ya. Jadi hari ni saya sebagai seorang terapis, saya nak berbicara tentang isu ini kerana ia melibatkan kesihatan mental dan fizikal kita. Yang mana saya perhatikan daripada para pesakit yang datang berkunjung di tempat saya, ada yang saya dapat tahu bahawa skandal itu memang wujud dalam kehidupan mereka, dan ada yang cuba disembunyikan, tetapi saya tidaklah juga berniat untuk mengorek rahsia mereka. Tetapi bila kita perhatikan, kita buat diagnose bagaimana stres ini telah mengganggu kesihatan mereka. Jadi saya rasa saya sangat-sangat berminat, sangat-sangat nak bercakap pada para wanita yang sedang dilanda kesedihan ini. Ya, mari kita lihat apa yang sepatutnya kita boleh pegang sebagai prinsip ya, bila kita mengetahui suami ada skandal. Okay. Jadi saya nak bagi kalau bahasa Inggerisnya kita panggil the rule of 10 yang saya cipta sendiri, ataupun 10 prinsip ya. Sebab apa? Sebabnya saya nak minta anda berhenti sekejap sebelum buat tindakan yang melulu, nak menangis terlampau, nak histeria bagai kan. Kerana apa? Kita nak supaya kita tak buat sesuatu tindakan yang kemudian hari kita menyesal. Ya, okay, jadi mari kita tengok prinsip yang pertama. Yang pertama, okay, kalau katakanlah susah sangat nak ingat prinsip ni macam mana, kita cuba bayangkan ya, apabila kita dalam kesedihan dan kita nak minta bantuan sama ada supaya suami itu memahami balik tentang diri kita, atau kita akan berdoa, ya Allah, kenapalah berlaku kepada aku ni kan. Kita menadah tangan. Lihat jari kita ni, bila kita tadah tangan ni, kita akan nampak jari kita ni kan. Ada berapa jari? 10 jari. Katakanlah panik sangat lah kan, tak tahu nak bertindak daripada mana. Ingat doa. Ingat doa, tengok tangan. Oh, ada 10 jari di sini. Mudah-mudahan itu satu trik yang membantu supaya kita bertenang sekejap. Dan ingat, saya ada berkongsi tentang 10 prinsip ni hari ni. Okay, yang pertama adalah 10 saat. 10 saat. Baik. Okay, apa yang perlu kita buat dalam 10 saat ni? Masa 10 saat ni, yang pertama ni, jangan bertindak terus. Beri diri kita, beri situasi tu 10 saat. Sebab apa? Dalam sains, ini adalah satu tempoh waktu untuk memintas amigdala, otak emosi kita, daripada bertindak melulu. Jadi kita kena kira anggaran 10 saat tu. Okey, aku jangan buat apa-apa dulu. 10 saat. Aku bagi 10 saat. Kita cakap kat diri kita macam tu. Ya. Sebab kita perlukan rehat sekejap sebelum otak rasional kita berfungsi semula. Macam kita black out lah kan. Kita black out. Okay, kita cepat-cepat nak pergi untuk check elektrik tu masuk semula ke tak dalam rumah kita. Okay, bukan kita terus menjerit, tak ada elektrik kan. Bukan. Kita ambil masa sekejap. Okay, itu yang pertama. 10 saat. Okay, 10 saat tu bila dengar, oh, suami aku ada skandal. Okay, 10 saat. Tenang. Okay, apa yang kita nak buat dalam masa 10 saat tu? Dalam masa 10 saat inilah datangnya prinsip yang kedua, iaitu 10 nafas. Okay, kita tarik nafas dalam 10 saat tu. Mungkin lebih lah daripada 10 saat kan, kalau ada 10 nafas ni. Okay, tapi tarik nafas panjang-panjang. Tarik. Okay. Tarik pun panjang, tahan pun panjang, lepas pun panjang. Buat ulangan 10 kali. Okay.
Okay, macam manalah 10 nafas ni membantu keadaan kita yang tengah duduk sakit hati sangat ni bila suami kita tengah ada skandal. Kita baru tahu kan. Okay, sebenarnya bila kita tarik nafas sebanyak 10 kali, okay, lebih pun tak apa, secara perlahan, secara teratur, ya, oksigen yang masuk akan memberi isyarat kepada sistem saraf kita bahawa kita tidak berada dalam bahaya fizikal. Jadi, hormon adrenalin kita akan tidak memuncak. Okay, kalau hormon adrenalin kita sampai memuncak sangat bahaya juga. Jadi, kita nak cuba stabilkan hormon adrenalin kita. Okay, itu yang kedua. Ingat tak tadi? Yang pertama 10 saat. Dalam 10 saat tu nak buat apa? Tarik 10 nafas. Okay, yang panjang Okay, kemudian prinsip yang ketiga. Prinsip yang ketiga, daripada saat tadi, lompat pergi minit. Okay, kita ada 10 saat, lepas tu sekarang ni kita ada 10 minit. Okay, apa yang kita dapat daripada 10 minit ni? Okay, 10 minit ni, dalam masa 10 minit ni, kita sepatutnya gunakan 10 jari kita ni untuk berdoa. Okay, yang mana dia merupakan prinsip yang keempat, yang turut digabungkan dalam prinsip ketiga. Kita kena tenangkan dulu tubuh kita. Duduk, cari air, minum, ya, berdoa. Kajian pada tahun 2013 oleh seorang pengkaji, nama dia Pabst, menunjukkan bahawa keputusan manusia ni sangat tidak stabil dalam beberapa minit pertama ketika kita stres. Dan 10 minit ni dia dah mula jadi lebih stabil. Okay? Dan tidak lagi kita buat secara melulu apa-apa keputusan. So yang keempat tadi dah masuk, ya, doa. So kita ada 10 saat, lepas tu 10 nafas. 10 minit, okay, iaitu 10 jari, iaitu doa. Okay, kemudian yang seterusnya adalah 10 langkah. Tadi jari, tangan, kaki pula. Okey, apa yang kita nak kena buat dengan kaki kita? 10 langkah. Berjalan. Jalanlah, jalan sekejap. Okey, kita kena gerakkan tubuh supaya emosi yang sedang tersumbat ni tidak terperangkap dalam sistem saraf dan otot kita. Okey, sebab badan kita akan mula tegang sebab kita stres, ya. Langkah. Nak langkah lebih daripada 10 pun tak apalah. Minimum lah kot. Saya katakan 10 langkah tu. Okey. Tadi kita dah pergi 10 saat. 10 nafas. Kan? Kemudian, apa? 10 minit. Dalam 10 minit tu ada 10 jari, iaitu doa. Kemudian ada 10 jari kaki, iaitu melangkah. Kemudian, minit dah, saat dah, minit dah. Masuk kepada jam. 10 jam. Okay. Ada satu kajian yang dibuat oleh nama pengkaji ni Yamakawa pada tahun 2016. Dia kata stres akut ni dia boleh memberi kesan kepada pemikiran, ya, yang boleh berlarutan sehingga beberapa jam. Jadi 10 jam ini adalah satu jangka masa yang saya rasa agak baiklah, ya, untuk menurunkan hormon stres kita. Jadi, jangan buat apa-apa yang kita nak bergaduh ke, nak berbincang ke. Kalau boleh, diamkan dirilah terlebih dahulu dalam masa 10 jam itu. Okey? Okay. Kemudian, itu 10 jam. Lepas 10 jam tu, kita dah mula rasa okey sikit. Baru nak tanya ke, nak apa ke, bolehlah. Tetapi, ingat balik yang kita ni sedang menurunkan, ya, kadar kortisol kita. Bila katakanlah tercetus balik stres tu, patah balik semula kepada 10 prinsip daripada awal tadi, ya. Okey, baik. Kemudian okey, saat pun dah, minit pun dah, jam pun dah. Kemudian 10 hari. Okey, 10 hari ni jadikanlah dia sebagai satu tempoh minimum untuk kita bertenang. Jangan duk fikir, oh aku nak kena filekan cerai lah, aku nak kena jumpa pegawai syariah lah, qadi lah apa. Jangan buat apa-apa keputusan untuk
memilih jalan ya yang begitu drastik dalam masa 10 hari ni. Kita kena beri masa untuk sistem saraf kita lebih stabil daripada trauma yang kita baru seminggu lebih. Okey? Banyakkanlah berdoa. Kan? Balik semula pada Allah dalam tempoh ni. Kemudian, dalam masa 10 hari, lepas tu kita perlukan lebih kurang 2 bulan setengah. Iaitu anggaran 10 minggu. Okey, dalam masa 10 minggu ni, bukan maksud kita masih diam lagi, tak. Tapi kita buat sesuatu yang kita namakan sebagai susun semula. Pastikan semula rutin kehidupan kita seperti tidur, makan, ibadah kita, cahaya matahari kita, pergerakan kita adalah seimbang dalam masa 10 minggu. Sebab apa? Selepas 10 minggu ni, secara biologi, tubuh kita mula reset. Dan kita akan mula rasa lebih bertenaga, lebih sihat. Sebab kita dah stres kan. Kenapa kita nak lemahkan diri kita? Kita kena susunlah langkah-langkah. Ambil masa 10 minggu. 2 bulan setengah ni, kita mula bersenam, jaga pemakanan, jaga tidur. Kurangkanlah tengok lagi drama-drama yang lagi mengeluarkan air mata kita. Tak perlu dah. Tak perlu nak layan. Hati kita ni pun dah ada. ada drama dalam hati kita, kat dalam kita ni kan. Buat apa lagi nak layan? Kita akan menambah lagi beban air mata kat dalam badan kita ni. Tak payahlah. Kemudian dah habis 10 minggu tu, kemudian masuk pula kepada 10 bulan. Kalau orang pregnant, dia pregnant biasanya 9 bulan. Lahirlah satu anak yang baru, satu kehidupan baru. Baik. Jadi, daripada sinilah juga kita anggap kita sedang mengandung masalah tersebut. Membina semula diri kita, kesihatan. Kan dah 2 bulan setengah, 10 minggu tadi tu, kita dah mula buat kan. Praktis benda tu. Memang kita rasa beratnya, susahnya nak buat. Samalah macam kita pregnant. Susahnya nak, orang kata, membawa pinggang, perut, punggung semua kan. Kaki, bengkak air lagi kat kaki. Macam-macam lah. Dengan ada yang tak boleh nak hidu bau tertentu semua alahan kan. Jadi di situ bersabarlah. Macam mana kalau kita tengok para wanita yang begitu bersabar dalam mengandungkan anak mereka. Samalah juga. Kita cubalah ambil inisiatif untuk berfikir seperti itu dalam masa 10 bulan. Maka kita ni akan lahir baru sebagai wanita yang lebih tenang dan mempunyai visi baharu. Kalau kita mengandung, bersalin, dapat anak baru. Sekarang ni 10 bulan ni, kita dah cuba susun balik kita punya rutin semua. Lahirlah diri kita yang baru. Ubah diri kita. Kat mana yang kita nak ubah? Nak buat makeover ke? Nak tambah ilmu ke? Jadikan diri kita orang yang baru dalam masa 10 bulan. Kemudian, selepas itu, yang 10 bulan ni dah step yang ke-9 tau. Saya pun sampai tak ingat dah nak tulis ataupun nak cakap step keberapa, yang keberapa dah ni prinsip dia kan. Baik. Jadi, sedar tak sedar kita dah sampai ke prinsip yang ke-10. Iaitu, dia adalah 10 tahun. Jadi, daripada saat, minit. Lepas tu, maksudnya duration masa ni sangat mudah untuk kita ingati. Dia punya proses tempoh dia. Yang akhir sekali adalah 10 tahun. Adakah maknanya kita kena sabar 10 tahun? Tak, bukan. Kita gunakan 10 tahun ni untuk fikir. Okey, sekarang ni aku telah tamat 10 bulan. Dah lahir baru. Dah makeover. Dah lebih cantik. Dah lebih kurus. Kan? Contohlah kan. Dah lebih pandai masak. Dah lebih bijak. Dah orang kata kalau yang nak sambung belajar tu. Okey, dah mula daftar untuk masuk. Belajar lagi. Menambah lagi ilmu dia ke apa ke. Persijilan ke apa ke kan. Tapi dalam masa itu kita kena fikir. Apa yang aku akan jadi 10 tahun akan datang. Kalau kita hanya berfikir tentang isu skandal saja, kita tak ke mana.
seriously kita tak ke mana. Sebab tu kita kena bawa lebih otak kita ni, fikir lompat jauh ke hadapan, 10 tahun di hadapan, aku sedang buat apa pada waktu tu. Aku makin hodoh, aku makin gemuk, aku makin tak pandai, aku makin miskin, aku makin susah nak dapat kasih sayang. Okay, jadi ada orang kata, alah nanti suami tak pandang dia apa semua. Macam ni. Bahagia ni, keseronokan ni bukan satu-satunya sumber dari suami kita. Tak. Bukan. Kita mempunyai kesihatan yang baik. Kita mempunyai kesedaran yang waras juga merupakan satu bentuk kebahagiaan. Banyak lagi bahagia. Bahagia tu sangat subjektif. Jadi, kita cuba ubahlah minda kita. Sebab apa? Saya bercakap hari ni bunyi macam saya geram lah kan. Memang saya geram juga pun. Sebab apa? Sebab ramai wanita yang dia perangkapkan diri dia dalam masalah ni, dia tak nak keluar. Dia tak nak keluar. Sedangkan potensi tu ada. Okay, cuma yelah saya tahu mungkin ada yang dia tak tahu macam mana nak mula. Maka hari ni dah saya datang, saya share tentang pandangan saya. Sebab kesian. Ada yang dah sampai membawa kesedihan tu sampai ke mati. Meninggal. Kan? Jadi, kesian lah. Ada anak kecil. Lepas tu ada juga yang mak ni sangat bimbangkan hal anak dia. Datanglah bercerita, tak tahulah doktor, anak saya ni gini-gini, suaminya begini. Saya tak sukalah nak dengar yang macam tu kan. Sebab tempat saya ni tempat buat rawatan complementary, bukan tempat orang kata counselling asalnya. Tapi bila dah kerap sangat kes-kes ini datang, mungkin tak tahulah dia seronok sangat bercerita dengan saya ke macam mana ke kan, sampailah keluar isu-isu yang macam ni. Sampai ada yang bercerita dengan saya, memang dia hadapi sendiri skandal tu. Sampai dia pernah cerita, ya, ada seorang kakak ni cerita, dia kalau bahasa Labuan ni kita panggil kedapatan lah. Kedapatan ni maksudnya kantoi lah kan. Jumpa suami dia tengah dating, dia memang tampar, tarik rambut perempuan tu yang jadi skandal suami dia. Oi, saya kata ganas juga kakak ni. Badan bukan main kecil, tapi boleh tahan je lah. Itulah kita kata time marah. Kita tak boleh nak kontrol kan. Jadi kita tak nak lah jadi macam tu. Tak profesional lah. Walaupun kita kata alah kita tak profesional, suami profesional kat mana? Tak apa, biarkan dia. Bila kita duk fikir pasal orang, kita tak fikir pasal kita yang sakit. Sekarang ni dia dah tak jadi tim kita dah. Betul, dia tak jadi tim kita. Kita yang kena jadi tim untuk diri sendiri. Dan tim yang terkuat dengan kita adalah siapa? Allah. Okay? Jadi hari ni kita fikir balik. Ya, setelah 10 bulan tu ataupun dalam masa 10 bulan yang kita nak akan hadapi tu, 10 tahun akan datang tu, kita cuba bayangkan adakah diri kita pada 10 tahun akan datang tu berterima kasih dengan decision yang kita buat pada hari ni. Adakah kita akan berterima kasih? Atau kita akan menyesal sebab kita tak nak keluar daripada perangkap emosi tu. Baik, jadi ingatlah, kita janganlah terlampau sibuk nak selamatkan hubungan, terlalu nak mengalah. Bukan maksud nak mengalah ni kita tak apalah, buat je lah. Tak. Ataupun tak payah sedih lah. Tak. Bukan. Tetapi jangan sampai kita kehilangan diri kita sendiri. Itu je. Okay. Yang penting kesihatan kita. Otak kita sihat, tubuh kita sihat. Okay. Allah akan pasti bagi sesuatu yang kita akan tak sangka. Banyak dah kisah-kisah yang saya dengar. Dengan kesabaran dia, dengan kebijaksanaan dia, Allah anugerahkan. Ada tu satu artis ke saya tak tahulah, tapi someone yang macam famous jugalah. Pernah ada satu kawan saya cerita, macam adalah satu public figure ni, setelah dia tahu ya ada isu skandal, dia sendiri yang bangkit dan malah jauh lebih berjaya daripada keadaan dia. Kadang-kadang Allah tarik keluar daripada kita insan-insan yang sebenarnya merendahkan ataupun menjauhkan kita daripada kejayaan. Okay, jadi fikirlah. Bukan maksudnya kita nak
kata suami kita tu jahat sangat, tidak. Tetapi jangan sampai kita ni masuk perangkap emosi diri kita sendiri. Banyakkanlah berdoa, banyakkanlah istikharah, minta pada Allah, tunjukkanlah jalan yang mana satu aku nak kena buat. Baik, okay, jadi InsyaAllah, marilah kita lalui perjalanan pemulihan ini bersama-sama. Saya harap sangatlah perkongsian saya ni dapat menyembuhkan bukan hanya pesakit saya di sini yang saya kenali, yang datang bertemu mata dengan saya. Saya harap juga para wanita di luar sana yang saya tak pernah kenal, ya. Tetapi anda juga adalah wanita seperti saya.